Assalamualaikum dan salam kripto. Hari ini saya akan buat satu lagi podcast episod kedua. Dan podcast ini adalah berdasarkan permintaan orang ramai, especially tuan-tuan dan puan, yang memang tertanya-tanya banyak soalan berkenaan kripto dan juga syariah. Jadi, of course kita ada banyak nama-nama dalam Malaysia ni yang orang kata apa ni, pakar syariah ataupun yang sentiasa berbicara tentang syariah. Cuma guest yang saya panggil hari ni sangat special. Special sebab apa? Sebab beliau bukan sahaja seorang yang ada kepakaran ataupun background dalam bidang syariah, tetapi beliau juga adalah seorang individu yang membina platform ataupun aplikasi yang sangat-sangat bersangkut paut dengan teknologi dan juga syariah, khususnya dalam kripto. Okey, jadi saya nak perkenalkan tetamu saya, Tuan Zul, CEO Sharlife. Selamat datang ke podcast Bicara Kripto, Tuan. Okay, terima kasih. Terima kasih atas jemputan. Okey. Tuan, pertamanya saya nak Tuan ceritalah dekat audiens siapa Tuan dan juga Tuan sebagai CEO Sharlife kan. Apa yang membuatkan Tuan nak membina satu platform dengan background Tuan yang mana seorang background dalam syariah kan. So selalunya syariah ni dia jadi panel dan sebagainya. Tapi apa yang menggerakkan Tuan untuk buat satu platform crypto screener ni? Okay. Assalamualaikum. Okay, terima kasih. Saya berterima kasih sekali lagi lah atas jemputan. Pertama sekali saya Zul Haikal, Tuan Zul Haikal ataupun dipanggil sebelum ni dipanggil Ustaz. Sebagai panggil Ustaz. Ustaz, tapi saya kata saya kurang selesa lah sebab kebanyakan ruling yang keluar daripada Sharlife adalah collectively ataupun kita bersama mengeluarkan apa-apa ruling. Okay, saya CEO Sharlife dan dalam masa yang sama saya juga adalah Syariah Committee dalam Sharlife, bertiga bersama dengan Ustaz Ahmad Fawaz, iaitu Sahibul Samahah, Mufti Wilayah, dan juga Ustaz Arham. Ustaz Arham American, bekas kepada Head Syariah Bursa Malaysia. Untuk Sharlife.my kan, kita sekarang ni belum launch lagi aplikasi. So kita just ada website je. Application on the way. InsyaAllah. Okay. Boleh promote? Boleh. Kita untuk website kita ni sebenarnya dah hampir 5 ke 6 tahun macam tu. Bermula dengan projek persendirian saya lah, personal. Dan ianya saya buat sama macam apa-apa startup pun yang lain, iaitu solve the problem lah kan. Dan waktu tu saya sendirilah kan, saya pun cuba untuk invest dalam kripto. Tapi dalam masa yang sama kita ada satu masalah, iaitu tak ada syariah status untuk semua kripto ni. Dan dalam pada waktu yang sama, kita punya scholar-scholar waktu tu masih lagi berteka-teki kan, berteka-teki haram ke halal ke kan. Cuma kita waktu tu saya sendiri pun saya follow lah Mufti Faras Adam, kemudian Dr. Zaharuddin dan sebagainya. Waktu tu Dr. Zaharuddin dan Dr. Dok Bakar dia bagi green light lah. Cuma saya tak sure waktu tu SC dah. Tahun bila tu Ustaz? Saya pun tak ingat, tapi waktu awal-awal saya ni lah. Cuma waktu tu saya tak pasti sama ada SC dah keluarkan guideline ke belum. Ataupun dah keluarkan rezo untuk syariah Bitcoin ke belum. Tapi yang saya ingat adalah Dr. Zaharuddin dia dah bagi green light lah waktu tu. Okay, dan saya cuba buat research dan buat metodologi sendiri kan. Walaupun waktu tu kita ni budak lah kan. tak selevel lah dengan ni well known punya syariah scholars. And then kita buat saringan sendiri. Pada waktu tu ialah kita nak beli coin kan. Waktu tu saya peminat Solana. So saya nak beli Solana.
halal ke tidak ni kan. Betul. Tapi dan kita ada pengetahuan syariah, kita ada that skill. Kita faham macam mana nak buat saringan syariah kepada stok-stok. Why not kita cuba buat kepada kripto. Itu apa yang saya fikirlah waktu tu. And then alhamdulillah kita buat dan kita letak dalam website. Tak sangka lah sebenarnya ada permintaan kan. So ramai yang cuba yang rujuk kita lah. And then starting daripada situ kita rasa okay, saya rasa saya seorang tak cukup. And then I need a team yang ada orang kata apa, stronger background dalam syariah. So and then datanglah Ustaz Fawaz dan Ustaz Arham. Ustaz Fawaz dengan Ustaz Arham ni dah kenal lama ke atau lepas buat baru kenal? Lepas buat baru kenal. Ustaz Fawaz ni memang dah well known lah sebelum ni pun. Ustaz Arham ni kira sebab saya duduk kat cyber kan. Saya ada berjumpa dengan dia dan sebagainya, borak-borak apa semua. And then offer lah kat dia. Faham. Okay, menarik. So nak cerita Tuan Zul ni problem solver lah, nampak okay ada problem ni, so macam mana nak solve kan. Okay, cuma saya sebelum Sharlife pun tahun 2020 2021 ada beberapa platform macam dekat Telegram, ada IFG, Islamic Finance something G tu kan, by Mufti Faraz Adam pun ada juga kan. So apa yang membezakan Sharlife dengan platform-platform yang di luar sana? Okay, saya ingat lagi waktu saya buat Sharlife ni, saya pun rujuk IFG waktu tu. Saya rujuk IFG juga. Okay. Cuma IFG saya tak sure sekarang macam mana, tapi sangat limited waktu tu. Okay. Maksudnya ada dalam 30 coin macam tu je. Yes, betul. Dan dia punya detail report ataupun screening tu sangatlah limited kan? Maksudnya sangat sikit lah. Dan kadang-kadang kita sebagai orang syariah kita macam nak argue lah kan. So kita okay, of course lah kita takkan argue dengan Mufti Faraz Adam. Cuma kita macam alamak, kita kena buat something better than this. Tapi kan? Yang tu memang dari Mufti Faraz Adam ke ataupun IFG? IFG saya ingat saya waktu tu memang dia one of the panel dekat dalam IFG. Untuk yang kripto juga? Betul. Okay. So waktu tu saya pun refer. Cuma dalam masa yang sama saya cuma nak tekankan berkenaan dengan transparency, iaitu screening report, syariah screening report. So saya pun buat satu platform yang detail habis kan. Kalau kita buat syariah screening untuk kripto ni, apa benda yang ada dalam tu semua kita letak. Tak ada sikit-sikit lah, maksudnya kita letak je semua. Sampai sekarang kita masih lagi kekalkan benda tu. Kalau buka Sharlife pun, kalau buka detail tu memang penuh kan. So apa saja yang kegusaran ataupun tanda tanya, boleh refer kat detail tu, memang kita akan jawab. Faham. Okay, so soalan seterusnya, sebab sekiranya, okay, so ni sebelum kita nak cerita orang kata patut syariah ke tak kan, halal ke haram ke kan, sebab saya nak orang kata set the tone dulu. Sebab bila kita bicara tentang syariah, halal dan haram, sometimes orang akan memang ambil benda tu dan dia memang orang kata apa ni, pegang lah kan. Contoh macam sekarang ni kalau kita tengok dekat social media, antara benda yang sangat hangat diperdebatkan adalah yang mana kadang-kadang bila saya post pun apa ke kan, saya nampak juga adalah tentang futures. Okay, cuma sebelum Ustaz jawab sebab maybe Ustaz boleh bagi tahu dulu bagaimana sebagai orang awam dia patut melihat benda-benda berkaitan dengan syariah. Sebabnya ini pandangan saya lah. Saya rasa dalam kripto ni dia tak ada satu authority yang mana kita kata okay, ini adalah fatwa. Contoh kalau dalam benda-benda lain mungkin dah ada fatwa, ataupun mungkin dalam kripto mungkin fatwa Bitcoin. Okay, Bitcoin halal ke haram, by now kita dah clear dia halal. Tapi bagaimana dengan yang lain-lain? Adakah Sharlife ni kita boleh letakkan, okay, kalau Sharlife letak tu patuh syariah, itu adalah fatwa, ataupun dia hanyalah pandangan research? Macam mana orang awam nak lihat benda tu? Okay.
Menarik cuma saya pecahkan sikit lah. Okey, boleh. Future, kemudian apa tadi, authority yang meletakkan. Ya, sebelum satu future ni cara. mungkin boleh bagi the authority punya part tu. Okay, first kali obviously lah, crypto ni ada reason pun orang pergi ke crypto sebab decentralized punya features lah kan. Yang orang tergila-gilakan sangat pun memang sebab decentralized. Okay. Ada yang nak apa, kata apa ni, nak cuci duit dan sebagainya, semua melalui inilah. Bisnes-bisnes haram semua decentralized. Itu yang orang suka lah. Kan, yang orang nak. Dan of course orang nak lagi cukai. So kita faham lah benda tu kan. Tapi dalam masa yang sama, ini pandangan saya. Walaupun kita ada satu crypto ni ada satu sifat decentralized, tapi saya suka kalau ianya ada juga sifat centralized tu. Saya faham adanya XRP yang combine both of this feature kan. Tapi kalau kita cuba buat satu sistem yang layerkan all this all this system, transaction ke apa ke, kita layerkan dengan centralized punya sistem, it will be even better lah. Okay. Disebabkan kita perlunya regulation. Okay. Daripada even manusia perlu ada ruling yang kawal dan sebagainya. Dan berkenaan dengan ruling syariah ataupun tak syariah kan, first kali Share Life sendiri kalau nak kata adakah kalau Share Life kata halal maka halal lah, obviously lah tak kan, sebab ada banyak ruling-ruling yang dikeluarkan oleh Share Life bertentangan pun dengan platform-platform lain. Cuma apa yang kita buat adalah kita buat based on guideline apa yang SC buat, sebab kita pun registered under SC as Syariah Advisor. Apa saja guideline yang SC buat, kita akan cuba cuba fulfill lah apa yang SC buat. Dan untuk pengetahuan, metodologi Share Life juga kita sebenarnya dah present dekat SC sebenarnya. Cuma SC ni dia tak adalah nak kata okay, go ahead, guna kan. Dia just cakap okay, itu je lah. Noted dah. Noted. Okay. Dia macam kita bagi notice lah dekat dia. Okay. Okay. So dia tak adalah kata okay, stop, jangan buat. So itu saja. Dan untuk pelabur-pelabur yang refer kepada orang kata apa, nak mencari syariah status kepada kripto-kripto ni, yelah kadang-kadang ada perbezaan. Saya sebutlah platform lain ada kripto halal dan sebagainya. Ya. Kan, kadang-kadang bercanggah. Dan memang kami faham je kan, kadang-kadang ada yang attack kan, kenapa lain ni? Betul. Kenapa Share Life buat haram? Saya nak beli ni. So tapi ada certain kripto juga yang dia orang seronok sebab kita je kata halal. Okay. Itu normal lah bila benda yang tak selari dengan kita punya kemahuan, kena attack lah kan. So pada pandangan saya kena ada satu badan. Sebagai contoh, kita di Malaysia ada SC, kena ada satu badan, kena ada satu regulatory body yang bagi satu framework yang jelas. Macam mana kita dekat Malaysia kita ada BNM yang ada syariah framework untuk banking. Alright. Kemudian adanya framework untuk Islamic Capital Market yang SC provide. Okay. Dan sekarang SC pun tengah buat framework, bukan tengah buat lah, dia dah buat lah pun sebenarnya. Cuma mungkin tak sedetail, tak detail lagi lah kan, tak complete lagi untuk crypto punya framework. Dan saya kira kalau keluar yang baru, framework yang baru ataupun polisi yang baru, itulah kita punya benchmark next. Okay. Adakah polisi itu sama dengan fatwa ataupun belum lagi level fatwa? Dia berkenaan dengan ni, saya kira dia taklah sama level dengan fatwa yang digazetkan. Cuma fatwa kalau
tak silap saya fatwa dia daripada istana kan. Betul tak? Saya Dia tak punya, pasti. dia punya level tu daripada istana. Okay. Okay, so berkenaan kalau SC ni dia level regulatory body. So apa-apa yang keluar daripada SC melalui Syariah Committee Security Commission, which is ianya adalah kolektifnya decision yang ramai Syariah Committee dalamnya. Okay. Maksudnya dia senang cerita panduan lah. Panduan. Kalau datang daripada mereka. Okay. So, berdasarkan tu, cuma nak tanya dekat Ustaz, dalam kripto, ada tak satu fatwa? Maksudnya, macam contoh sekarang Bitcoin ni, kan, yalah dia yang kata halal ke haram ke kan. Okay, we go back to basic. Bitcoin. Kalau yang sekarang kita nampak Bitcoin tu halal, adakah itu fatwa ataupun hanyalah pandangan ulama? Okay, berkenaan dengan ni sebenarnya memang dah ada fatwa dah pun yang digazetkan sebenarnya. Okay. Fatwa Perlis dah ada. Okay. Fatwa apa ni Mufti Wilayah dah ada. Okay. Cuma yang saya tak sure yang Mufti Wilayah ni adakah ianya digazetkan ataupun tak. Tapi yang saya confirm adalah Mufti Perlis. Okay. Dan siap dekat fatwa Mufti Perlis kena bayar zakat Ya. menggunakan kripto. Ya. Dan itu panduan kita sebenarnya. Ya. Panduan kita waktu kita launch kripto zakat. Okay. So sebenarnya dah agak clear lah sebenarnya. Okay. Kan ada Mufti Selangor saya kira dah keluar kan? Dah keluar. Dah keluar. Okay. Alhamdulillah. Mufti Wilayah aja saya tak sure sama ada, tapi dia dah keluar. Okay. Cuma tak sure dia dah digazetkan ataupun belum. Okay. Itu saja. So maksudnya sekarang ni kalau kita cerita spesifik kripto, fatwa dia untuk Bitcoin clear. So maksudnya okay, Bitcoin halal. Bagaimana dengan yang lain-lain? Ada tak fatwa-fatwa yang dalam kripto tapi bukannya Bitcoin? Ada tak? Ataupun setakat ni kita masih lagi dekat Bitcoin? Setakat ni yang saya nampak, yang saya study memang Bitcoin sajalah. Bitcoin sajalah kan? Untuk peringkat fatwa. Untuk peringkat fatwa. Untuk peringkat fatwa. Baik. So kalau let's say di peringkat fatwa ni macam okay, Bitcoin halal, so clear lah. Orang boleh kata okay, dah ada fatwa Bitcoin halal, so boleh pergi. Okay, problem sekarang ni dekat social media lah. Macam kalau kita cerita contoh meme coin, DeFi, staking, semua banyak benda ni. Okay, beyond Bitcoin sekarang ni. Okay, sebab bagi saya Bitcoin ni 10 tahun lepas punya cerita dan kita masih dekat situ. Betul, setuju. Fatwa untuk yang lain ni memang tak ada. Okay, jadi kalau ada apa-apa yang okay, dia tak semestinya dekat Share Life, mana-mana platform yang cerita semua, adakah benda itu boleh dianggap fatwa ataupun dia hanya pendapat? Maksudnya orang ni boleh kata halal, orang ni boleh kata haram, and kita tak boleh nak kata kau masuk neraka sebab ni. Saya bagi very direct sebab dekat social media macam tu. Contohlah, paling obvious, contoh kalau trade futures for example kan. Dia kata, ni trade futures. Masuk neraka. Cuma saya belum dengar perkataan kafir mengkafir, tak ada lagi lah. Tapi haram, orang kata apa ni, haram polis haram halal polis ni dah ada. Okay, so sekarang saya boleh cerita futures sebab kita dah clear the first part tu kan. Macam futures ni, dulu CEO Bybit pernah turun Malaysia, dia jumpa dengan saya. Dia memang nampak keperluan syariah sebab dia kata dia faham Muslim tak trade futures dan sebagainya. Cuma dia argue, dia kata okay, sebab dia pun tak tahu kat mana nak refer when it comes to crypto punya futures. I mean futures saham tu mungkin adalah, crypto futures ada. Sebab dia kata, contoh soalan yang dia tanya saya lah, yang mana saya pun tak boleh nak jawab, funding rate tu kenapa haram? Dia tanya saya lah. Tapi saya pun tak ada knowledge yang mendalam. So tu yang nak tanya dekat Tuan Zul kan. Dari konsep futures ni, apa yang orang kata tidak patuh syariah dan ada tak benda yang patuh syariah? Mungkin Tuan boleh explain sikit. Okay, sebenarnya soalan ni memang sangat famous. Yeah. Sebenarnya kita pun terima DM dan email sentiasa pasal benda ni. Dan kita jawab mudah aja. Okay. Sebab letih sangat nak menjawabnya. Oh, okay. Dah ada jawapan. Tapi dia actually sangat clear. Okay. Futures by default sebenarnya by default maksud saya adalah
kalau ianya dibuat dengan betul, maka ia boleh jadi syariah. Kalau dibuat dengan betul boleh jadi syariah. Okey. Bukan dibuat dengan betul oleh user ataupun trader, tapi dibuat betul oleh produk tu, orang-orang yang buat produk tu. Okey, platform provider. Platform lah. Okey, Platform lah. menarik. So kalau dia betul-betul buat produk futures ni dengan dengan produk structure yang syariah compliant, then tak ada masalah. Dan sebab benda ni dah berlaku dah pun. FCPO di Malaysia syariah compliant. Betul. Saya baru nak tanya FCPO macam mana. Cuma Ustaz dah jawab. Saya selalu jawab dekat ni untuk tak nak bagi kekeliruan, saya kata by default tak syariah je semua. Sebab setakat yang saya tengok, tak ada platform yang buat sama macam FCPO di Malaysia lah buat. Baik, faham. Tapi ni di Malaysia. Di antarabangsa pun tak ada lagi Tak ada. Semua pakai CFD kot. CFD. Maksudnya crypto futures ni by default sebab platform yang ada sekarang semua bagi yang tak patut syariah. Tapi kalau ada sesiapa yang nak jadikan dia patuh syariah punya futures, boleh. Boleh contact Sharlife. So Sharlife ada cara nak halalkan. Kita akan buatlah. Kita akan structure the contract. Baik. Because sebab untuk mengetahui tuan, kita pun syariah advisory company. Okay. Kita bagi certificate syariah pada mana-mana corporate yang perlukan lah. Setakat ni ada apa-apa platform Setakat atau ni, founder yang jumpa nak buat kita nak buat crypto futures yang syariah? Setakat ni staking di Luno adalah Sharlife yang certified. Itu staking. Maksud saya futures. Future belum. Belum Future belum. Sebab kenapa saya tanya futures? Futures is the paling orang macam nak je letak 100x tu. Leverage 100x semua tu kan. Tapi tak ni lagi. Setakat ni belum. Belum. Okey. Harap lepas podcast ada. Okay, so sekarang ni kita dah nampak dah very simple Ustaz bagi tahu dia berdasarkan kepada platform. Okay, so maksudnya sebab kadang-kadang saya ada tengok juga video dia gunakan Sharlife untuk trade futures macam Sharlife ada halal haram kan. Dia tengok ni so 100x leverage. Macam tu boleh ke? Itu larilah sebab kita punya tu kita buat untuk sport je. Untuk sport. Yelah sebab saya dah tengok video kan dia kata dia ambil contoh ni halal dekat Sharlife. Okey. Masuk 100x tarik kan. Cuma kalau dia buat leverage, leverage isu lain pula. Tapi leverage sebenarnya sangat straightforward. Sebenarnya pun tak ada isu, sama. Leverage tak ada isu. Tak ada isu. Cumanya platform yang tawarkan leverage. So maksudnya sebagai contoh dalam saham, okay, saya tak tahulah boleh sebut ke tak, tapi sebab saya pun trade saham. Dia sama macam kita bagi pinjam duit. Ni saya mudahkanlah teknikal mudahkan betul. Ni. Kita ada RM1. Kita nak kali 100. Kan? Siapa yang bagi duit gitu? Ada orang pinjamkan lah kat kita. Bank. Kan? Cuma dengan kontrak yang betul, ianya boleh jadi profit. Profit. Betul. So ianya tidaklah guna you pinjam 100 bayar 200 kan. Taklah. So kita ada kontrak, kita boleh structure kontrak yang follow the syariah requirement daripada BNM framework. Baik. Sebab ianya melibatkan pinjaman kan. Betul. So, balik pada futures, macam platform Ustaz kata platform yang kena jadikan dia syariah compliant. Bagaimana kalau trade di DEX, futures punya DEX macam Ether, Hyperliquid dan sebagainya? Yang tu saya tak sure yang tu ada leverage juga ke? Ada. Sebab saya familiar dengan Jupiter. Jupiter sport kan? Sport, yeah. Selain daripada Ustaz memang Solana Maxi Saya waktu mula-mula saya beli kripto, saya beli Solana je. Solana, betul. Sampai sekarang pun saya tak beli apa-apa benda lain dah. Allah, Solana je. Solana. Simpan je. So waktu
Cuma ada beberapa kali lah saya guna Jupiter untuk swap ke So, LST. yeah. LST, Liquid staking. Liquid staking. So saya tak, okay, saya minta maaf lah kalau yang ni saya mungkin tak boleh bagi komen sangat. Okay, sebab tak apa. saya tak pernah explore dia punya DEX punya apa futures ataupun leverage. Oh. Tapi dalam Share Life ada hukum. Bukan hukum, sorry. Ada cuma ni ni saya terfikir juga. Ester Hyperliquid lebih kurang sama. Tapi kenapa Hyperliquid saya nampak halal? Okay. Ester haram. Apa beza dia? Itu saya tak ingat. Okay, kenapa Hyperliquid? Cuma Hyperliquid ni saya ingat lah. Okay. Ada sekali tu saya jumpa dengan ada satu community Chinese punya investor crypto. Okay. Dia orang pun tanya. Dia sendiri tanya, macam mana Hyperliquid boleh syariah? Ya, yeah, betul. Okay, tapi lepas beberapa kali lepas kita terima benda tu, saya bincang balik dengan kita punya, sebab kita ada Syariah Isaac yang buat kerja ni lah, buat research dan sebagainya. Antara yang menjadi orang kata apa ni, titik tolak kenapa ianya jadi syariah waktu tu adalah disebabkan ianya adalah exchange, decentralized exchange lah. That's yeah. Dan dia offer spot juga. Betul. So kita tak boleh, waktu tu kita ada satu SOP dalam syariah screening kita ni. Tu kalau dia offer semua benda, kita tak boleh nak kata hanya disebabkan satu dia terus jadi tak syariah. So di sebalik ruling tu ada reasoning yang betul lah yang kita bincang di dalam peringkat syariah committee. Cuma kalau saya nak ni pun saya pun tak ingat. Cuma ada reasoning dia lah, kenapa ianya boleh jadi syariah. Disebabkan kalau dia, contoh macam Binance kan, kita tak boleh sebut terus Binance BNB tak syariah. Kita boleh sebut orang kata apa ni, apa lagi yang selain yang exchange punya crypto, selain exchange, yang exchange punya token, Bitget, MX token, apa sajalah yang sama macam tu. Sebagai contoh macam BNB kita, waktu awal dulu, yang waktu saya sendiri tanpa Ustaz Fawaz, memang saya letak tak syariah. Sebab dia ada futures. Okay. Kan. So tapi bila masuk Ustaz Fawaz, dia banyak ubah cara saya sendirilah melihat kepada kripto ni. Dan ada satu benda yang menarik waktu kami dalam syariah committee berbincang. Kita selalu tengok satu benda tu, kita selalu nampak macam why not kita haramkan je so that orang tak terus beli. Kan, maksudnya kita larilah, kita mitigate the risk awal-awal lah. Ya, yeah, betul. Kan. Tapi itu bukan sudut pandang dia. Sudut pandang dia adalah, bagi dia adalah mengharamkan sesuatu yang halal tu lebih teruk daripada menghalalkan sesuatu yang haram. Kejap Ustaz, ulang balik. Mengharamkan sesuatu yang halal tu lebih teruk daripada mengharamkan sesuatu yang halal. Wow, menarik ni. So tak ramai berpandangan begitu sebenarnya. Betul. Dan itu sangat membuka mata saya waktu tu. Kan. Dan ianya adalah satu kaedah yang ramai ulama pakai juga. Cuma sebab tu bila Ustaz Fawaz masuk dalam kita punya syariah committee, kita punya reasoning untuk setiap ruling sangat-sangat lenient. Sebagai contoh, ada beberapa platform, lending platform yang kita bagi syariah pun sebenarnya. Betul. AV saya terkejut. So, kalau ada soalan sebab dulu saya ingat Share Life tak letak Share Life haram, so saya jual. Lepas tu tengok dah halal pula. Dah lah harga dah naik, time tu dia jadi halal. Tapi betul juga kan, sebab macam contoh kan, ada yang pernah cakap dulu Bitcoin dikata haram, saya jual, waktu tu saya ada berketul-ketul Bitcoin, sekarang nak beli balik dah harga naik. Ada yang rasa macam kenapa dia kata hukum boleh berubah-ubah ke? So apa pandangan Ustaz pasal tu? Dia sebenarnya dia bukan hukum yang berubah, tetapi
orang kata apa ni, kita punya level of research tu. Waktu awal-awal tu kita sampai, yelah, kita sentiasa evolve kan. Pada awalnya kita jumpa yang ni je. Kemudian kita jumpa yang ni pula. Betul. Kemudian kita jumpa yang ni pula. So padahal benda yang sama. Kan? Bukan benda yang sama je. Betul. Tapi kefahaman kita tak selamanya di situ. Kan? Kita akan kefahaman kita akan naik kan. Dan saya ingat kalau ingat balik, Dr. Zahrudin adalah orang yang first mengharamkan Bitcoin, kemudian menghalalkan semula. Yeah. Kan? So yang risau Dr. Zahrudin dengan saya, kita banyak projek dengan dia. Faham. So saya pun banyak berbincang dengan dia pasal kripto dulu. So itulah berkenaan dengan lending tu. Tak apalah, kalau tak tanya soalan saya jawab je lah. Terus kan. Tak payah jawab. Alah, jawab je. Sebab lending platform ni antara yang ramai orang marah kita. Pasal buat lending platform jadi syariah pula kan. Tapi ini adalah satu benda yang ruling yang kita berani buat lah. Dan kita sebenarnya present juga ruling ni dekat SC. Baik. Antara reasonnya adalah kripto ni adalah bukan ribawi item. Bukan ribawi item. Boleh perjelaskan ribawi item tak? Ribawi item ni ada 7. Baik. Yang disebutkan dalam hadis. Kan? Ada emas, perak. Kan? Dan kenapa forex tu haram adalah sebab ianya adalah pertukaran antara ribawi item lah, mata wang, iaitu mata wang yang dikiaskan kepada emas. Kan? Sebab zaman dulu orang jual beli pakai emas. So kita, of course akan ada khilaf, ada yang sebut fiat bukanlah item ribawi. Di Mesir itulah dia punya ruling kat sana. Kan? Cuma kita ambil konteks di Malaysia, kripto ni bukan mata wang. Kenapa? Sebab SC kata macam tu. Sebab SC kata macam tu. Okay. SC punya guideline, apa yang disebut adalah kripto kita recognize as mal. Ataupun mal ni kalau bahasa Arabnya harta lah. Harta yang valuable. Okay. Yang memberi manfaat. Baik. So aset ni ataupun aset lah, mal ataupun aset. Aset yang bermanfaat. So ianya membawa ruling yang berbeza dengan kategori yang berbeza dengan mata wang. Baik. Sebagai contoh, kalau kita ada tanah dan kita ada duit, ianya ada ruling yang berbeza. Duit kalau kita nak tukar, kenalah dengan nilai yang sama. Betul. Kena on the spot. Kena dalam jumlah yang sama dalam satu majlis dan sebagainya. So itu adalah ruling untuk mata wang. Tapi aset tak. Kita boleh buat deferred punya payment untuk aset. So sama juga dengan kripto yang ianya boleh mengikut ruling yang sama dengan aset-aset lain pun. Kan? Sebagai contoh, kalau kita kata kita bagi pinjam tanah ni setahun, kan? Tahun depan kita nak tanah ni lebih sikit satu kaki, tak ada masalah. Kan? Itu bukan riba. Kan? So ianya berbeza dengan mata wang yang kita tak boleh ambil 1 sen pun. Ya, betul. Kan? So itu adalah the essence of ruling. Kenapa lending platform ni kita kata syariah. Even kalau kita nak buat lending pun syariah. Cuma kita ada fasa seterusnya sekarang ni. Okey. Kita berhati-hati sikit dalam benda tu sebab kita nampak ramai yang cuba, orang kata apa ni, manipulate ataupun ambil kesempatan lah. Macam mana dia orang manipulate? Okay, bukan manipulate, maksudnya terlampau menggunakan benda tu sampai dia, sebagai contoh kan, dia boleh borrow sebanyak mungkin daripada DEX. Betul. Okay. Okay. Collateralize kan. Lepas tu
Borok, lepas tu dia buat banyak kali. Betul, dia borok, lepas tu dia loop. Dia loop Loop, lagi kan. okey. So sebenarnya tak ada isu. Oh, okay. Sebenarnya tak ada isu. Tak ada masalah. Cuma yang jadi isunya adalah bila orang buat macam tu, dia macam betting tau. Dia betting yang contoh kan, dia pinjam Bitcoin and then dia beli pula Solana sebagai contoh. Okay. Sebab dia bet yang Bitcoin ni akan jatuh. Ataupun dua-dua jatuh, tapi Bitcoin jatuh lagi daripada Solana. Ni contoh je lah. Okay. Kan? Contoh kan. So that dia punya interest rate dekat Bitcoin tu tak setinggi profit rate dekat Solana. Betul. Betul tak? So untung dia dekat beza dia. Betul. Yeah. Dia buat benda tu. Tapi masalahnya, bila orang buat benda tu, risiko tu sangat tinggi sebenarnya. Betul. Dia datang kat kita, dia salahkan kita pula. Sebab itu yang berlaku. halal. Itu yang berlaku. Ya, okay. Macam mana benda ni boleh halal? Kan? Sedangkan kita sedia maklum yang rugi ke untung ke itu tak ada kaitan pun dengan syariah. Betul tak? Betul. Kan? Betul. Kan? Kalau dia rugi sekalipun, kalau dia untung ataupun dia rugi, itu dia punya risk management. Betul. Syariah matters tak ada kaitan. Tapi itu yang berlaku lah. So kita cuba nak kawal balik. Kita cuba melunakkan, kita sebut grey. Okay. So itu yang grey tu. Betul. Okay, faham. Kita tak nak benda tu macam terlampau dipergunakan. Pergunakan. Kalau letak halal je dia nampak kita loop kau-kau kan. Terbuat bila lepas tu risk management tak jaga apa semua kan. Okay, tak apa. Tapi still syariah. Cuma grey, dalam grey area. Baik. Okay, dan bila masanya kita akan syariahkan balik? Bila adanya rezo baru daripada SC. And then at that time baru kita akan inilah. Apa yang saya faham daripada Tuan Zul sekarang ni, kebanyakan metodologi syariah banyak rujuk kepada SC. Betul. Kalau SC tak align, maksudnya susah nak dapatkan kepatuhan syariah ke? Betul. Baik. Jadi berdasarkan tu saya nampak SC adalah satu focal point yang penting sekarang ni. So kalau SC lenient, kemungkinan banyak kita boleh dapat orang kata apa ni, kepatuhan syariah untuk kripto semua. Betul. Buat masa sekarang ni, bagaimana SC punya leniency? Adakah lebih baik, sama atau jadi lagi ketat? Okay. First kali, berkenaan dengan SC, kalau kita baca guideline daripada SC ataupun framework dia, sebenarnya sangat umum. Okay. Sangat umum. Sebab tu kita boleh bagi macam-macam ruling yang lebih detail. Sebab dia sangat umum. Kan? Kita boleh buat benda tu. Tak ada masalah. Cuma ada beberapa benda yang kita risau juga nak sentuh. Sebab kita bawah dia. Kan? Shard Life sendiri adalah under SC. Contoh macam apa tuan? Kita adalah syariah advisory yang registered under SC. Tak yang kata ralat nak sentuh tu. Okay, sebagai contoh stablecoin lah. Kita pernah kena panggil stablecoin. Oh, stablecoin. Boleh cut. Okay. Waktu kita launch crypto zakat, ingat? Waktu tu kita pakai stablecoin sebenarnya. USDT, USDC. So tak ada Malaysia punya stablecoin lagi. Betul. Okay. Betul. Waktu tu kita collab dengan PBZ. Kemudian riuh lah waktu tu. Macam seronok lah kan. Ada crypto zakat payment yang pertama di Malaysia dan sebagainya kan. Kan. Tapi di belakang tu sebenarnya kita pakai USDT, USDC untuk payment. User boleh bayar zakat. Dengan swap kepada USDT ataupun USDC. Lepas dia kira lah semua value zakat dia. Kemudian bayar pakai USDC ataupun USDT. Dekat situ jadi persoalan. Macam mana USDC dan USDT diterima pakai menjadi medium of payment di Malaysia. Banyak orang dan tanya. Medium of payment untuk badan orang kata apa ni?
regulatory bodies dekat Malaysia. Regulatory body lah, macam pusat zakat lah. Kan? Macam mana boleh diterima di pusat zakat. Sangat pelik dan ajaib lah waktu tu kan. Macam kita pun alamak macam mana ni kan. And then kita back and forth dengan SC. SC panggil, kenapa pakai SCC, kita explain kat dia. Dan sebenarnya dia sangat open je sebenarnya kan. Dia dengar je apa kita cuba sampaikan dan sebagainya. And then kita decide untuk tukar. Why not kita tukar payment zakat kita, method payment kita kepada native token sahaja, tanpa melibatkan stablecoin. So kalau you nak bayar zakat, you bayar zakat pakai Solana ataupun Ethereum ataupun Polygon. So it's even better lah, sebab itu adalah coin-coin yang dah dibagi green light oleh SC. Betul kan. So kat situ kita settle. Dan alhamdulillah sekarang masih macam tu lah. Faham. So ada beberapa benda yang dia bukan SC larang, tapi dia tak ada lagi. Menyebabkan ianya di grey area yang kita susah nak masuk. Betul. Kripto pun banyak grey area. Banyak grey area. Sentiasa ada inovasi baru. Sebab so this another question saya nak tanya. Sebab dari dulu saya perasan, saya pun kadang-kadang banyak bangkitkan macam how fast, seberapa laju syariah dapat catch up dengan inovasi dalam kripto. Sebab kalau dulu-dulu sebelum tahun 2020 kita nampak kita ada Bitcoin, proof of work, dan juga kita ada smart contract. Waktu tu ada Ethereum lah yang dominate. Tapi sejak 2020, bulan yang 2020-2021, time tu DeFi datang. Lepas tu datang yang NFT. Banyak, saya kata, sebelum cerita coin lah, banyak use case baru. Macam sekarang pula AI agent dengan kripto. AI agent tu boleh buat coin sendiri dan sebagainya. Jadi kita nampak perkembangan inovasi ni cepat dalam kripto. Bagaimana Tuan catch up dengan perkara-perkara tersebut dan integrasikan dalam ShareLife? Kita tak adalah nak catch up inisiatif kita. Ia bukan inisiatif kita lah untuk catch up semua benda ni kan. Sebab kita pun ada banyak kerja lain. Tapi dia jadi secara automatik sebab orang sentiasa request kripto dekat kita. Kan. ShareLife ni kita ada satu feature yang orang boleh request syariah screening untuk kripto. Dan benda tu membuatkan kita sentiasa evolve lah. Baru ada produk baru. Ada AI baru. Ada token yang baru. Berdasarkan dapatan daripada dan benda tu sentiasa dibincangkan di peringkat kita punya syariah committee, menyebabkan kita yang tak adalah kita nak hari-hari kita nak guna DEX tu kan. Menyebabkan kita punya team research kita bawa finding yang baru. Ada token baru dalam meeting, and then daripada situ kita belajar lah. Kita cuba develop lah kita punya knowledge dalam kripto. Faham. Lagi satu soalan yang agak famous juga selain futures trading, meme coin. So apa pandangan Tuan tentang meme coin dari sudut investing ataupun hodling, dan juga dari sudut trading? Sebab meme coin saya nampak sekarang ni dua cara orang buat duit. Satu dia hold, satu lagi dia trade. Maksudnya dia tahu meme coin ni spekulatif. Dia ada yang kata, saya nampak ada yang macam letak gambar kucing, gambar anjing tu memang kita nampak ni tak boleh pergi jauh, mungkin akan jatuh. Ataupun mungkin zaman dulu punya meme coin, Dogecoin apa semua naik dengan banyak. Tapi sekarang punya meme coin saya nampak dia lebih kepada saya kata trend internet yang di meme coin kan. Itu yang saya nampak. Jadi apa pandangan Tuan tentang meme coin sekarang ni? Perubahan meme coin. Pun sama, meme coin ni orang selalu marah kita. Kenapa bagi tak syariah? Orang spam kita banyak-banyak kan. Kenapa tak syariah? Kita nak syariah. In fact sebenarnya ada yang syariah. Dogecoin saya nampak syariah. Dan fun fact-nya adalah waktu kita buat tak syariah tu, macam saya pelik juga kalau orang rasa macam nak sangat trade je lah.
Kan? Walaupun yalah dah apa kita hanya bagi guideline kan. Kalau tak nak ikut then kita pulang lah. Tak Kan? adalah macam Tak adalah berdosa kita masuk nak neraka, tak ada. tak ada lah. Kita cuma bagi guideline, Guideline, kita okey. bagi syariah status. Dan Okey. kalau tak nak ikut then tak apa. Sebab kita bukan badan berautoriti. Kita bukan Okey. apa syariah status yang kita bawa keluar bukanlah fatwa. Baik. Okay, itu first. Kemudian mimkon ni sebenarnya clear lah satu benda iaitu ianya tidak menepati mal punya syarat lah. Harta tu sendiri ataupun aset. Dan iaitu the asset must be beneficial. Ataupun bermanfaat dan diterima awam, diterima umum lah. Macam mana manfaat ni sebenarnya dari perbincangan mazhab ada banyak tarif ataupun maksud dia. Oh, okey. Kan? Manfaat macam mana yang kita kata ianya bermanfaat yang sebenar kan? Betul. Macam tu, adakah kita boleh kata Bitcoin ni bermanfaat kan sekarang? Apa manfaat Bitcoin sebenarnya kan? Tapi kita pergi ke satu titik yang mudah untuk kita faham, iaitu apa manfaat meme coin ni? Adakah dia membawa impak ekonomi? Adakah dia membawa impak yang orang kata apa dari segi pengeluaran ataupun apa-apa nilah, apa-apa yang meningkatkan kita punya orang kata apa ni, pengeluaran lah. Maksudnya contoh kalau kita kata Bitcoin dari segi tokenomiknya dia ada proof of work. Betul, sebagai dia punya ni kan. Tapi meme coin ni macam mana? Apa yang dia buat sebenarnya? Kan? So last kali kita akan kata meme coin ni based on kata apa ni? Hype semata-mata. Kan? Kalau kata meme coin ada yang Trump kan? Trump. Trump. Ada Melania. Yeah. Kita tahu benda tu. Yeah. Masuk dalam screening request kita kan. Okey. Adakah ianya bermanfaat? Kan? Jawapannya kalau dari kita Syariah Life ni taklah. Kan? Cuma kita ada dua fasa dalam fasa syariah screening kita. Okay. Macam tuan kata adanya Doge yang syariah. Sorry, Doge tu grey. 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 Adanya Shiba Inu yang grey. Awalnya Tapi Nero tu ni. awalnya sebenarnya dua-dua ni pun tak syariah. Yeah. So sebenarnya kita dalam syariah screening kita ada dua fasa. Fasa pertama ni kita kata okey, semua meme coin adalah tak syariah Semua kau okey. by default. Okey. Yeah. Sampai ke fasa seterusnya, untuk pengetahuan kita punya screening method kita 2 kali setahun. Semi annual. 2 kali setahun. Oh, okey. Kecuali Bitcoin, Solana dan sebagainya yang layer 1 ni kebiasaannya kita tak buat lah. Sebab tak ada benda yang berubah pun. Betul. So kebiasaannya layer 2 dan ke bawah lah. Kalau Ethereum tu ada banyak layer. Layer 3, layer 4 lah kan. So kita akan rescreen balik setiap 2 kali setahun. Dan kita akan tengok pula macam mana kalau untuk meme coin secara spesifik, kita akan tengok dia punya ni lah, macam mana penerimaan dia untuk orang awam. Sebagai contoh macam Shiba Inu dan apa ni, Dogecoin. Kita nampak dah ada community yang besar. Okey. Bermaksud ianya dah fulfill satu requirement, Iaitu diterima umum, diterima awam sebagai method of payment. Tapi diorang tak guna untuk payment. Okey. Bukan semua. Okey. Sebagai contoh contoh mudahnya, ada sekali ni Elon Musk pernah bawa keluar. Ya. Dia buat sekali lah. sekali. Tapi of course kita tahu yang dia main-main je. Kan? Tapi ada beberapa payment gateway yang saya tahu, yang kita ada buat study.
yang dah include Dogecoin Betul, sebagai betul. method of payment. Kan? Okay. Sebagai contoh, saya tak sure Stripe ada buat ke tak. Kalau tahu Stripe, Stripe payment gateway, dia dah start buat integrate yang crypto punya payment. Cuma saya tak sure yang Stripe ni dia dah pakai ke tak Doge. Tapi ada payment gateway yang dah start pakai. So itu adalah fasa 2 yang kita sebut kan. Maksudnya dia dah menjadi uruf ataupun dah jadi kebiasaan yang orang dah pakai dah untuk payment. Maksudnya walaupun asalnya dia mungkin meme Betul. coin, tapi tiba-tiba kalau ada orang cipta utility, tak kira lah payment ke atau tiba-tiba ada smart contract ke apa ke, Ada use case yang betul. ada use case dan dia boleh berubah. Okay, faham. Ini satu update yang menarik. Cumanya yalah, macam mungkin ada meme coin tu mungkin dah ada use case, tapi mungkin bila tak ada orang request dekat Shalife, mungkin Shalife pun tak betul. include kan. Betul. Okay, tapi kalau meme coin tu pure speculation, tapi kalau dari speculation tu orang tahu ini takkan ke mana, tapi dia tahu okay, kita boleh trade ni untuk for a short period of time, mungkin sehari 2 hari kan. Yang tu bergantung pada individu lah. Tak, sebab apa? Sebab apa saya tanya? Ada certain meme coin, dia orang kata untuk trader kan, dia nak buat duit, okay? Tapi dia tahu eventually dia akan senang cerita matilah sebab dia launch dekat Pump Fund. But takkannya nak suruh Shalife letak screener, kalau tak sehari Pump Fund tu duduk masuk kan, semua dah penuh dah kan. So untuk yang tu pula macam mana? Ini very special use case yang saya tanya ni. Macam mana nak cakap yang tu? Sebenarnya kita pun sebenarnya sangat familiar dengan Pump Fund ni. Kan? In fact sebenarnya ada artikel buat keluar pasal Pump Fund ni. Okay. Kan? Bagi kita menggagut lah Pump Fund ni. Okay. Berbalik kepada tadi kan, saya kira apa-apa saja yang kita kena tengok apa benda yang ada di sebalik satu-satu projek tu. Okay. Kan? Kita sedia maklum pun sebenarnya. Kita faham, kita trader kan, kita beli coin kan. Sebenarnya kita boleh tanya diri sendirilah sebenarnya. Kan? Okay, ni projek ni apa base dia? Apa basis dia? Kan? Even tak perlu refer Shalife pun, kita boleh faham sendiri. Kan? Kita refer Shalife nak sedapkan hati je biasanya. Betul tak? Okay. So kalau dah obviously dia buat tak silap saya ada satu projek untuk pond, tak silap saya, dekat Pump Fund tu, yang orang request. Sebenarnya tak perlu request dah pun. Tu clear cut lah, gambling semua tu memang ni. Kita dah faham dah sebenarnya. Kita dah tahu yang ada riba, yang ada gharar, yang ada maisir, yang ada apa-apa yang unethical. Kan? Bukan setakat dari sudut syariah, tapi unethical dari semua sudut lah. Kita faham yang itu tak syariah. Kan? So biasanya orang nak refer Shalife ni sedapkan hati. Kan? So saranan saya, kalau betul-betul nak cari dekat Pump Fund tu, tengoklah projek. Kan? Tak perlu refer Shalife pun tak apa. Tengoklah projek tu. Kan? Kita faham, oh ini untuk buat macam ni, untuk buat macam ni. Mungkinlah ada projek yang sebenarnya dia sangat very technical, yang memerlukan Shalife, and then baru refer Shalife. So kalau setakat okay, oh dia buat gambling, kita nampak ni gambling ni. Gambling kan? memang clear lah. Kan? Faham. So itu je lah macam saranannya kalau kita nak beli koin-koin yang baru keluar ni. Baik. So maksudnya coin yang baru keluar ni, yang orang kata very volatile mula-mula ni, kena pakai own judgement jugalah. Betul. Sebab kadang-kadang macam meme coin, kadang-kadang saya tengok meme coin tu sebab dia dah start dari Dogecoin, orang dah anggap meme coin ni ada haiwan je, tapi sebenarnya kalau buka Pump Fund dia rojak. Ada yang haiwan, ada yang tiba-tiba ada, contoh ada news pasal Elon Musk nak buat contohlah apa-apa projek kan kat SpaceX, tiba-tiba diorang buat, diorang macam jadikan konten tu untuk gerakkan meme coin. So saya nampak benda ni dah ada macam-macam cabang dah. So maksudnya sekarang ni guna own judgement,
So terpulanglah nak ni. Cuma yang mana yang ada dekat Share Life ni, senang cerita meme coin yang dah mula menunjukkan use case. Itu pun letak dekat grey area, betul? Betul. Okey. Kebiasaannya macam tu lah. Meme coin yang baru-baru ni memang semua grey lah. Semua tak syariah. Semua tak syariah. Semua tak syariah. Itu kita punya Guideline lah. Guideline lah. Okay. Alright. Faham. Okay. So selain daripada orang kata meme coin, daripada futures kan, ada yang tanya juga macam staking, yield farming ni lebih kepada DeFi. Saya tahu DeFi ada banyak cabang. Tapi mungkin kalau nak cerita satu-satu mungkin agak ni lah kan. Macam Meteora ada DLMM staking apa semua tu kan. Tapi dari sudut overview DeFi itself kan, apa pandangan tuan? Sebab kita faham macam sekarang ni bila kita cerita produk kewangan yang ada dekat senang cerita centralized lah ataupun TradFi yang mana bank offer dan syarikat-syarikat ni. Tapi dekat blockchain ni dia ada banyak, saya nampak kegunaan dia banyak dan accessibility. Senang cerita kita tak perlu nak qualify diri kita untuk beli produk kewangan. Ada wallet, duit ada $10 pun kita dah boleh start staking dan sebagainya. Jadi dari sudut syariah ada tak benda-benda yang mana kita kena aware sebelum kita interaksi dengan produk DeFi? Yalah banyak produk DeFi kan yang kalau yang saya familiar lah, yang ada liquidity provider, apa yang kita liquidity pool lah, kita provide liquidity. Dan adanya staking, pun ada liquid staking, ada native staking dan sebagainya kan. Betul. Terlampau banyak. Cuma berkenaan dengan staking lah, saya sebut salah satu. Untuk staking, saya rasa kalau tuan pernah dengar ada satu isu yang dibangkitkan bila kita staking, bila kita buat native staking, kita validate transaction ramai orang. Ada orang yang dia buat transaction bukan transaction yang syariah. Bagi contoh, dia buat transaction, mungkinlah dia buat transaction tu dia bagi rasuah kat orang. Ataupun dia buat transaction tu dia jual dadah. Okey, jual dadah. Sebagai contoh. Apa hukum dia kalau kita validate the transaction? Tapi kita tak tahu kan? Betul. So tak, benda ni dibangkitkan. Dibangkitkan, okey. Ada setengah pihak yang memperjuangkan benda ni. Okey. Bagi dia staking tak syariah. Okey. Which is kita buat syariah lah. So dan sebenarnya bagi saya this is a good discussion untuk kita bincang. Cuma on kita punya side, kita masih belum sampai level tu lah. Maksudnya kita tak ada lah macam nak sedetail-detail benda. Tengok ni validate transaction apa kan. Masalah. So kita tak ada sampai level tu lah. Dan obviously kita tak ada lah sampai, Nabi pun sebut macam mana kita nak tahu hati seseorang tu kan. Dalam satu sirah berkenaan dengan ada seorang sahabat yang dia bunuh kafir Quraisy waktu peperangan Badar tu kan. Padahal kafir Quraisy tu dah pun mengucap, kalau ingatlah, dah pun mengucap, tapi dia bunuh juga. Kemudian Nabi sebut kepada dia, kenapa kau bunuh dia? Aku bunuh dia sebab dia mengucap tu sebab takut je. Ya, betul. Dan Nabi sebut, macam mana kau boleh tahu hati dia kan? Adakah kau buka hati dia? Adakah kau belah hati dia kan? So kita tak tahu apa benda yang orang buat kan. Even contoh kalau 1,000 transaction yang buat untuk jual dadah kan, kita pun tak tahu kan. So kita tak adalah sampai level macam tu. Cuma ianya adalah good benchmark untuk kita buat untuk next. Sebab benda ni sebenarnya dah implement dekat, bukan like maksudnya untuk credit card, Islamic credit card sebagai contoh kan. Cuba kalau kita beli rokok tak lepas kan. So ianya adalah satu good benchmark untuk kita buat juga dalam blockchain sebenarnya. Kalau tapi kena KYC je baru boleh. Betul. So itu satu benda yang kita boleh explore lah untuk next. Cuma buat masa sekarang, kalau kita buat macam tu, runtuh lah kita punya blockchain. The blockchain itself akan runtuh lah tanpa validator. Betul lah. So kita ada manfaat dan mafsadah yang lebih penting. So
itu kita punya stand lah untuk staking. Untuk DeFi yang lain, saya kira cukup kita faham yang apa-apa saja lebihan, kalau kita nampak ada interest dan sebagainya, cuba elakkan lah. Dan untuk sebenarnya dekat Share Life, kalau perasan sebenarnya ada satu section yang kita letak untuk user tengok sama ada staking dekat sekian-sekian syariah ataupun tak. Dekat sekian-sekian atau syariah ataupun tak. Boleh refer lah yang tu. So ada satu section tu. I see. Sebab bila Ustaz sebut interest kan, kadang-kadang saya faham interest ni selalunya orang relate dengan yang bank bagi kan. Betul. Tapi kadang-kadang certain platform saya nampak benda ni tak adalah interest macam bank. Betul. Tapi dia guna perkataan interest sebab it's a common term. Tapi mechanics dia kadang-kadang bukan interest kan. Contoh kita staking dekat blockchain kan. Reward tu sebut interest. Ada sebut interest tapi bukan interest kan. Yang tu Faham. macam mana Ustaz? Faham. Kita nak generalisekan semua orang faham macam kita pun susah. Betul. Kan? Tak semua orang faham macam kita. Ya. Yeah. So ada orang yang memang just staking, just letak untuk dapat duit je. Itu je. And tak ada orang yang pergi go through all the documentation, all the tokenomics untuk faham benda tu. Betul. So itu yang saranan saya, kalau kita rasa macam ada lebihan yang seolah-olah macam kita pinjam dan kita dapat lebihan, dan cuba elakkan. Cuma kita ada bagi guideline. Okay. Sebagai contoh, secara umumnya liquidity pool tak ada masalah. Okay. So By liquidity default, pool, liquidity pool tak ada masalah. Staking, native staking setakat ni tak ada masalah. Untuk Solana, Ethereum lah. Mungkin yang kawan-kawan lain kena buat research lagi lah. Okay. Kemudian LST bergantung pada native staking tadi lah. Kan? Liquid staking bergantung pada native staking. Kalau native staking tu sebagai contoh Solana dan Ethereum yang kita dah buat analisis syariah, dan semua LST sepatutnya tak ada masalah. Tak ada masalah lah. Okay. Faham. So itulah beberapa guideline. Cuma susah lah untuk kita sebab terlampau banyak kan. Terlampau banyak produk yang kita tak boleh nak filter satu-satu. Cukup kita berhati-hati kalau ada lebihan. Itu saranan je lah kan. And then kalau rasa masih ragu-ragu, boleh contact support syariah. Nanti banyak dapat soalan nanti. Kita akan cuba jawab. Sebab yelah dalam podcast ni pun saya pun tak boleh tanya banyak kan. Memang panjang nanti kan. Okay, cuma I think maybe satu lagi soalan lah, yang mana saya pun sebenarnya duk terfikir juga. Ini berkaitan dengan founder-founder kripto sekarang ni. Saya nampak macam dulu kalau kita cerita Satoshi Nakamoto dan sebagainya, dia dah release token semua. Maksudnya dia kata, okay, buat proof of work, mining lah, ikutlah masing-masing nak pakai teknologi apa, nak keluarkan Bitcoin tu semua dan sebagainya. Okay, even macam dulu-dulu punya token lebih kurang macam tu. Tapi sejak 2020, bila ada pelabur venture capitalist masuk dan sebagainya, tokenomics sekarang ni dah berubah. Macam contoh saya founder, saya nak buat projek, mungkin saya akan keluarkan 1 juta token. Tapi awal-awal lagi 30% saya dah allocate dekat VC. 50% untuk founder dan saya punya team, HR lah, apalah kan, kos operasi lah. Okay, 20% pula ini yang mana akan launch dekat waktu launch nanti saya akan release lah kan. Itu pun akan pergi dekat market maker. Dia ada term term yang kita bincang market maker bagi loan apa semua. So market maker akan orang kata bagi supply tu dekat Binance dan sebagainya. Cuma isu sekarang ni market maker dia buat lot of manipulation dan sebagainya. Okay. Dan disebabkan design tokenomic ni pada pandangan saya lah is extractive. Maksudnya memang sebagai retail masuk memang saya kata masuk je memang kena pancung. Okey, berbanding kalau semua token dah ada, so is orang kata orang boleh beli dekat market. Dari sudut tokenomic sekarang ni, adakah itu something yang patuh syariah ataupun sebenarnya tak boleh?
Sebab memang ada unsur-unsur manipulasi dalam dia design token tu. Okay. Sekali saya berkenaan dengan ni, saya rasa ini adalah kalau kita tengok praktis dalam corporate, Ya. Yeah. IPO di tengok bursa lah. Bursa betul. Sebenarnya quite normal sebenarnya. Oh, quite normal. Quite normal sebenarnya. Okay. Cuma yelah sebab kita berada dalam crypto punya scene yang kita pun tak kenal siapa dia ni kan, siapa di sebalik team ni kan. Berbeza dengan corporate world dekat dalam capital market, IPO. Semua dah docs lah, obviously. Semua dah docs, semua dah menjalani due diligence oleh SEC. So itu tak ada masalah lah. Cuma dekat dalam dunia metaverse ni kan, dia sebut lah apa team dia macam ni, team dia macam tu kan. Tapi entah ya entah tidak, kita pun tak tahu kan. Cuma benda tu, allocation tu ada dalam blockchain. Allocation kan? ada. Cuma ini docs, sini, cuma bahagian docs ni selalunya yang VC itulah docs founder tu, sebab VC tu bagi duit kan. Betul. Cuma VC itulah kan, ada kadang-kadang VC tu pun kita tahu betul ke tidak. Betul. Kan? Tapi maksud saya ini VC yang memang kita kira top 10. Kalau macam yang tu, A16Z, Polychain, itu memang yang tu clear lah. Kan? Diorang itself buat that kind of tokenomics. Betul. Okay. Kalau tanya saya, ianya normal practice. Normal practice, kan? okay. Dan obviously lah sebab VC yang buat. Kan? Okay. Dia pun dah tahu market practice macam mana. Dan dalam normal practice pun memang yang offer kat public sikit je. Tak banyak pun. Kan? Dia boleh lari. Cuma maksud saya yang macam mana nak regulate benda ni, kalau dalam ini yang saya faham dalam IPO, shareholder asal tak boleh jual dalam masa sekian. Sama, dalam kripto pun sama. Dia kena lock mungkin dalam setahun macam tu. Faham. So normal practice lah. Faham. So maksudnya normal practice yang ada dekat saham ni, bila masuk kripto, bila orang tak boleh buat duit, diorang bising. So okay, so ini mungkin saya rasa akan buat something yang lain lah kan. Sebab kalau normal practice tapi dekat kripto dia tak function. Sebab mula-mula nampak orang boleh terima, tapi bila orang nampak, sebab dekat blockchain kita boleh tengok siapa duduk menjual apa semua, orang mula bising. Cuma dari sudut syariah ni, kalau kita kata normal practice macam tu, then tak ada masalah lah untuk tokenomics macam tu. Betul. Okay. So, kita tak boleh nak kata itu tak syariah. Kan, sebab kalau kita kata tak syariah, kena ada evidence lah. Apa benda yang membuatkan benda tak syariah, adakah ianya riba. Betul. So kalau macam kita tak setuju, tak payahlah beli token VC. Beli yang memang dah 100% in the market lah kan. Okay, faham. Okay Ustaz, so sebelum kita dah nak ending dah ni kan. Sebenarnya banyak lagi nak tanya. Tapi kita ada kesuntukan masa. Okay. So sebelum kita nak tutup ni, mungkin Ustaz boleh bagi apa-apa kalau ada apa-apa promosi ke atau apa-apa projek yang nak share daripada Shah Life kepada audience, di mana mereka boleh gunakan Shah Life, atau apa-apa promosi. Kalau Ustaz nak share, boleh share. Okay, tak ada promosi sangat, cuma saya ingat saya cuma nak galakkan supaya pelabur-pelabur kripto ni bayar zakat lah. Tu je lah aku. Bayar zakat. Okay, sebab untuk pengetahuan tuan, kutipan zakat melalui kripto tahun lepas sebenarnya agak memberansangkan. Cuma ianya orang kata apa ni, dia banyak, cuma dia bukan apa saya nak kata, amount dia banyak, cuma dari orang yang sikit, ataupun kutipan tu. Okey, faham. Orang tak banyak, tapi yang bayar zakat ni dia bayar banyak. Betul. Oh, okey. So saya macam terfikir, mana
diorang ni retailer yang untung juta-juta ni kan. Saya rasa mungkin retail tak untung sangat. Retail tengah rugi Ustaz. So semua tengah rugi lah ni. Retail tengah PNL dia tengah negatif ni sebab Trump punya pasal. 2024 okey lagi sebab dia naik kan. 2025 retail tengah rugi. Nak bayar zakat pun tengah fikir mak macam mana ni kan. Tapi itulah kalau nak bayar zakat mungkin tak ramai orang tahu. Tapi boleh bayar zakat di Shard Life. Buka je website Shard Life. Okey. And then bayar zakat boleh menggunakan native token Solana, Ethereum ataupun Polygon. Ketiga-tiga ni boleh diguna pakai lah. Kemudian boleh kalau rasa macam susah nak faham, boleh contact kita punya support. Kita akan buat one to one session. Itu sajalah. Kita memang ada buat one to one session. In fact sebenarnya fun fact-nya adalah sebenarnya kita punya membayar zakat lebih kurang 2-3 orang juga daripada Britain. UK. Tapi rakyat Malaysia. No. UK. Oh, rakyat UK. Dia buat one to one session dengan kita. Okay, and then untuk bayar zakat. Sebab dekat UK tak ada platform ni. Sebenarnya ada, cuma dia tak ada yang specifically untuk kripto. Sebenarnya dia orang ada NGO yang kutip zakat. Faham. Oh, menarik ni. Okey, mungkin zakat lepas ni kot kena bincang khusus pasal zakat. Okey, tapi apa pun saya menghargai orang kata apa ni input-input yang tuan bagi. Okey, sebab banyak soalan yang saya tanya tu sebenarnya common soalan yang orang duduk tanya tapi dia tak tahu nak tanya dekat siapa. Tapi alhamdulillah tadi tuan pun ada share kalau ada apa-apa soalan berkenaan dengan syariah walaupun dia bukan related nak tanya kripto tu halal atau haram, boleh terus ke support Boleh. So hopefully lepas ni tuan-tuan puan tak perlu tanya saya kripto ni halal ke haram ke dan sebagainya sebab Shard Life ni dah berada dalam pasaran mungkin dalam 3 tahun 3 tahun incorporate. 3 tahun dah. Dan apa-apa soalan lepas ni kalau tuan-tuan puan muskil keliru boleh tanya di Shard Life. Cuma pesanan saya tak perlu bergaduh bab-bab syariah ni sebab apa macam kita pun dah discuss sekarang ni tak ada benda yang fatwa. Mungkin Bitcoin tu adalah fatwa tapi kebanyakan yang lain-lain ni lebih kepada pandangan dan still tuan-tuan puan kena buat do your own research. Dalam syariah pun kena buat DYOR betul. Dia bukan saja dalam kita nak trade, kita nak pilih coin. Dalam syariah pun sebenarnya kita buat DYOR. Cumanya Shard Life ni sebagai pembantu untuk orang kata bagi clear lah Penyedap hati. Penyedap hati. Bukan saya cakap CEO sendiri cakap penyedap hati. Okay, so itu saja untuk podcast episod kedua. Kalau tuan-tuan puan ada any guest yang nak saya bawa ke dalam podcast, boleh komen di bawah. Dan kalau ada apa-apa persoalan tentang syariah, boleh terus contact Shard Life. Itu saja podcast untuk hari ini. Assalamualaikum dan salam kripto.